Okay, hai. Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita tukar mood pula, change mood. Kita hari ni hiking ke Bukit Hes di Tikam Batu di Sungai Petani. Bukit tak tinggi mana pun bukit ni, lebih kurang dalam 207.4 meter dari aras laut. Takat untuk exercise boleh lah. Tapi trek dia memang licin lah. Selepas hujan, trek dia tanah atau batu yang keras, dia color merah, dah macam ni. Tapi bila kita pijak memang licin lah. Selepas hujan memang cukup licin. Untuk sampai ke Bukit Hes atau Bukit Semarak ni senang, search dekat Google lah, Bukit Hes. Okay, ikut dah GPS map tu, dia akan sampai ke kapak lah. Luas kapak dia tu, starting point dia tu. Okay, track ni kita buat loop lebih kurang, kalau jalan terus tak rest 2 jam pun habis dah. Okay, track ni sepanjang lebih kurang 3 km lah, up and down. Kita buat loop dari simpang Y tadi tu. Dari simpang Y tu kita ke arah yang ke kanan. Dan kita akan jumpa persimpangan Bukit Haji Yusof. Dari Bukit Haji Yusof tu, kalau nak pergi ke tempat viewpoint tu, dalam 1.3 km. Tapi sebab hari ni bukan hari weekend, dia tak ramai lah. Kalau hari weekend, lepas kat sana, dia jual nasi lemak, macam-macam lah. Hari weekend, khas untuk weekend saja. Sebab hari ni tak weekend, jadi tak ada apa. So, kita continue dari simpang atau junction Bukit Haji Yusof tu. Kita ambil yang ke kiri. Ke kiri dan kita jumpa top Bukit Hes. Okey, dari Bukit Hes tu, kita terus. Kita akan jumpa satu junction terus. Kita ambil yang ke kiri pula. Kita buat satu loop. Itu sajalah. Memang boleh tahan lah untuk exercise. Kita turun pun, kita akan jumpa lagi ke simpang Y tadi. Dari simpang Y tu kita turun, kita memang tak ada jungle trekking. Ikut trek yang dah sedia dah. Trek dia memang luas, tapi memang hati-hati. Boleh tahan lah trek dah. Luas macam ni trek dah. Okay, so apa-apa pun ikuti terus. Check it out. Pendakian bermula dari sini.
Oh, ada tempat rest ni. Okay, sini ada simpang Y. Ini simpang Y. Kita try naik yang ke atas, yang ke kanan. Dari bawah tadi kita naik yang ke kanan. Okay, sini pun ada tempat rest juga. Kita rest lah. Nah, ada tempat rest ni. Apa pun ada signboard ni. Alright, junction ni ada signboard. Apa ni, nasi lemak pandan, ayam berempah, cewah, Bukit Haji Yusof 1.3 km. Kita boleh tengok Penang View. Ini ada junction sini. Okay, ada signboard tu, Bukit Haji Yusof ke kanan. Okay, kita yang ke kiri. Okay, kita dah sampai ke tempat lapang ni, padang ni. Nah, macam ni, jom kita turun pula. Oh, itu, nah, itu ada sana. Jaga turun. Trek dia mungkin pasal lepas hujan, dia batu merah tau, licin lah. Bila kita pijak tu, dia macam slide tau. Licin, memang licin lah. Okay, nampak pekan Sungai Petani tu. Gunung Jerai pun rasa nampak kot. Gunung Jerai, dia belah mana Gunung Jerai? Okay. Finally, we are here. Selamat datang Bukit Hes, 207.4 meter. Okay, Bukit Hes dekat Tikam Batu, Sungai Petani. Oh, belah sana Gunung Jerai tu. Okay, selepas signboard Bukit Hes tadi, kita lalu bawah tower ni. Tengok di mana. Oh, belah sana ada Penang. Dari sebelah kanan kita naik tadi, kita boleh nampak view Penang. Nah, tu Penang belah sana. Okay, kita try tengok sampai mana ni. Oh, Taman Jenaris. Dia turun Taman Jenaris. Okey. Ikut ni. Kenapa tak balik lah aku rasa. Okey. Kita tengok apa dah. Jomlah turun lah. Dari tiang tower tadi, yang pergi kanan ni ke Taman Jenaris. Okey, kita buat loop, kita masuk ke belah kiri. Itu dia owner lah ni. Penunggu ni penghulu Bukit Semarak. Bukit Hes ke Bukit Semarak dia panggil ni? Dia panggil Bukit Hes. Bukit Hes. Okey. Semarak pun boleh Bukit Hes. Okey, boleh Semarak tapi Bukit Hes lah dia panggil. Yang famous Bukit Hes lah. Okeylah, jomlah. Okey, masa dik. Okey, baik. Jom kita continue pula. Pergi ke masuk kiri ni. Terus ke tempat parking motor tadi. Kami naik motor tadi. Oh, yalah. Tapi kau pergi sana noh. Okey. So, kita buat loop, kita turun pula ikut ni ke tempat parking motor tadi. Alah, senang lah, bukan tinggi mana pun. 207.4 meter dari aras laut. Sapsa lah, tapi boleh lah. Tu exercise. Okey, jom. Okey, kita jumpa pondok lagi sini. Cantik lah. Oh, kita boleh buat loop. Elok. Alright. Nah, dia bukan jungle trekking pun ni. Dia jalan, dia telan tanah macam ni. Jom kita rehat sekejap.
rehat, makan, kita turun pula. Okay, selepas pondok tadi pun jalan dia memang elok macam ni. Kita langsung tak lalu jungle trekking pun, jalan dah sedia ada macam ni. Ini jatuh tau. Okay, jom. Jumpa pondok lagi sini. Memang banyaklah pondok-pondok tempat rehat yang dibina macam ni. Tapi memang dia akan bagi warning lah macam ni. Baguslah. Dilarang membuang sampah merata-rata. Terbaik. Pondok tadi kita turun macam ni, tapi memang licin lah macam ni. Sebab kita jalan atas batu yang batu merah tu. Tanah kot, batu ke tanah, tapi memang licin. Dia macam sabun tu. Dia punya permukaan tu memang cukup-cukup licin. On the way kita turun, kita jumpa juga trek tali. Ni dia. Trek tali dia macam ni. Wah, challenging juga ni. Tepat di bawah kabel tiang tu apa, tower ni. Nah, kita dah sampai dah ke simpang Y balik. Jadi masa kita naik tadi, kita jumpa simpang Y, tapi kita ke kanan. Yang ke kiri ni boleh buat loop juga. Ni simpang Y. Turun ada junction ni, kita try pula ikut yang ke kanan. Tengok try masuk yang ke kanan. Tadi kita ikut dari sana. Ini kita ikut yang ke kanan pula, kita try tengok. Kita masuk sini. Dia sejuk sikit. Tu dah, jom. Turun. Okey. Okey. Kita sampai dah dekat starting point tadi. Okey, kita tadi naik ikut sini. Dan ni kita turun, kita ikut belah sini pula. 2 kali loop lah tadi ni. Okey. Hiking kita hari ni dekat Bukit Hes. Sampai sini dulu. Jumpa lagi dekat hiking ke, camping ke, the next video. Bye bye.